Korang yang ada anak kecil dekat rumah ramai tu kan. Kalau korang nak buat anak korang duduk diam, buat aktiviti yang berfaedah, korang belikan mainan ni. Mainan ni bukan untuk budak-budak je tau yang boleh main. Mak-mak, bapak-bapak kalau rasa bosan tak tahu nak buat apa aktiviti yang korang boleh spend untuk anak-anak korang, korang belikan benda ni dan main sama-sama. Cara untuk bancuh idea, pastikan korang gunakan satu paket serbuk ni bersamaan dengan 1000 ml air bersamaan dengan 1 liter. Lepas dah masukkan 1000 ml air tu, korang kacau-kacau and korang biarkan air ni set ke tepi. Lepas tu korang dah boleh warnakan apa bentuk yang korang nak buat. Macam saya tengah buat tembikai. Ikutlah kreativiti masing-masing. Nak colourkan tembikai colour purple boleh, biru boleh dan macam-macam. Sebab kat sini dia akan bagi pelbagai pilihan warna yang cantik-cantik yang korang boleh dekor bersama anak korang. Ni apa ni? Ni ikan dolphin korang. Korang buatlah colour lawa-lawa sikit kan, bagi sirip tu nampak lebih gelap. Lepas tu korang ambil colour yang lebih terang and korang ratakan. Jadilah dua warna begini. Masa rendam tu korang goncang-goncangkan saja, nanti dia akan tertanggal sendiri. Daripada korang biarkan anak korang duduk main gadget je kan, lebih baik korang beli benda-benda macam ni untuk korang buat aktiviti bersama-sama supaya kita dapat luangkan masa bersama anak-anak kita. Sebab anak-anak ni tak membesar dengan kita selama-lamanya. Bila anak dah besar, nak ajak duduk borak sebelah-sebelah pun susah. Nak beli boleh tekan dekat beg kuning.